Jadi soalannya simpelnya, Ustaz, boleh tak buat SIM tapi SIM tembak? Sebenarnya kita dah buat semuanya, tapi dibagi susah, lepas tu kita bayar baru lulus, mudah. Kita kembali kepada hukum asal. Kata Nabi SAW, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok, memberikan rasuah dan yang menerima rasuah, dua-dua dalam neraka. Siapapun dia, apapun jawatannya di dunia, maka dia akan berada dalam neraka. Bahkan dalam undang-undang negara, setahu saya lah, tak tahu undang-undang Indonesia, undang-undang di Malaysia ada satu instansi anti corruption dan rasuah. Apabila tertangkap rasuah, maka dia kena hukum. Ada hukumannya berat. Di negara ni ada tak? Rasuah pun dalam undang negara haram kan? Dalam undang negara haram. Dalam undang Islam pun juga haram. Rasuah haram. Cuma masalahnya, kalau seandainya kita memberikan rasuah dalam neraka, orang yang menerima rasuah dalam neraka, ada time-timenya yang menerima rasuah berdosa, yang memberi tak berdosa. Ada time-nya seperti itu. Bila ketika kita punya hak, kita ada hak dan kita layak untuk mendapatkannya, lalu dipersukar, kecuali dengan memberikan rasuah, maka kita tak berdosa, yang berdosa yang menerima. Boleh faham tak? Contoh jemaah, saya punya tanah. Tanah saya ni suratnya lengkap. Memang duit saya beli. Ternyata ada orang kaya yang nak ambil tanah ni, nak rampas tanah ni. Boleh faham tak? Dan dia dah bayar hakim untuk rampas tanah ni. Dan saya tak naklah hilang tanah saya. Maka saya pun kena bayar juga kepada hakim untuk mempertahankan tanah saya. Akhirnya tanah tu kembali kepada saya. Yang hakim berdosa, yang saya tak berdosa. Boleh faham tak? Kerana kita mempertahankan hak kita. Ini yang disebutkan dalam kaedah usul fiqh, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Perkara yang darurat membolehkan yang tak boleh. Boleh untuk kita tapi tak boleh untuk yang menerima rasuah. Boleh faham tak? Allah Ta'ala alam.